1 minggu lepas, satu petani telefon Pak Long bagi tahu buah naga sudah masak. So hari ini Pak Long datang ke kebun dia untuk menolong dia petik buah. Jom. Sini entrance dia, you tengok. Satu keping buah naga kuning. Betul ah, ini semua buah besar-besar sudah masak, tengok. Oh, kebun ini ada 3 bangsa. Yang ini kuning, paling cantik. Dia bulat-bulat sikit. Biasa tajam. Mana tahu ini bulat pula. Yang ini kulit merah, isi merah. Tapi Pak Long tak sempat lagi. Tengok, burung sudah makan. Rugilah, ayo. Jadi lain semua kena balut macam beg biru ini. Akhirnya tapak. Sini. Sini ada bangsa ketiga. Okey. Yang ini kulit merah, isi putih. Sekejap nanti Pak Long akan start petik buah yang baru Pak Long tuai tadi, fresh dari kebun. Yang ini kulit merah, isi merah, dia saiz dia bulat sikit. Kita buka tengok. Kita potong tengah-tengah. Isi dia merah ungu. Biar Pak Long cuba satu. Buah ini banyak manis. Itu sebab buah naga merah ini jadi top kegemaran. Dia cukup masa baru tuai, lagipun dia tuai sudah masak atas pokok ini betul-betul manis. Sebab kanji dia semua tukar kepada gula. Selepas makan itu top kegemaran ramai, kita makan nombor 2 yang kulit kuning, isi putih. Ini tengok tips dia, hijau-hijau, banyak manis. Okey, ikut saya. Isi dia sudah transparent, bermakna dia betul-betul manis. Semakin makan semakin sedap. Kenapa? Sebab dia ada bawa sikit rasa lychee, ada sikit masam. Macam tu you makan memang sedap lah. Lagipun ini buah dia agak smooth. Bila dia makan, dia banyak lembut. Dia manis, ada bau wangi sikit. Tapi manis dia kurang sikit daripada tadi. Yang merah itu lagi manis. Last sekali, ini paling rare buah naga. Buah merah, isi putih. You tengok kulit dia berkedut-kedut. Lagipun ini tangan dia dari atas sudah menghalau bawah. Yang ini masak tadi, sekarang Pak Long buka. Biar Pak Long cuba juga apa beza dengan tadi. Ini betul-betul manis. Isi dia ranggup. Dia bukan saja lembut, tapi dia ranggup. Lagi kemanisan dia lagi tinggi daripada kulit kuning tadi. Tapi dia tak ada itu rasa lychee tadi lah. Selepas makan tiga bangsa ini, Pak Long rasa semua pun sedap. Ada istimewa sendiri. Yang penting sekali, buah naga selain kulit dia, semua isi. Pak Long saja makan 3 biji ini, setengah biji saja sudah banyak kenyang. Ini buah mempunyai vitamin C yang tinggi, bagus untuk pencernaan. Semoga bermanfaat.